Salam sejahtera, saya mengucapkan kepada para pencara dan rakan-rakan sekalian. Saya Pavitra Anak Perempuan Parmara Group Paring dari kelas PT2 X2/5. Saya merupakan salah seorang ahli karier remaja sekolah IPJM Kampus Ilmu Khas. Hari ini, saya ingin memfokuskan kepada salah satu nilai moral yang sangat penting, iaitu nilai rajin. Rajin merupakan kunci utama kejayaan dalam semua aspek kehidupan kita, sama ada dalam pembelajaran, pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat. Rajin bermaksud bersungguh-sungguh, tekun serta berterusan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Seseorang yang rajin tidak mudah berputus asa, sebaliknya sentiasa berusaha gigih untuk mencapai kejayaan walaupun menghadapi cabaran dan kesukaran. Di sekolah, sikap rajin dapat dilihat apabila murid-murid hadir ke sekolah dengan penuh disiplin, menyiapkan kerja rumah tepat pada masa serta aktif menyertai pelbagai aktiviti kurikulum. Murid yang rajin sentiasa berusaha mengulang kaji pembelajaran, bertanya kepada guru apabila tidak faham serta mencari ilmu tambah secara proaktif. Mereka tidak menunggu disuruh, malah mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaikikan kelemahan mereka. Dalam aktiviti sukan, misalnya, murid yang rajin akan berlatih secara konsisten tanpa mengira penat lelah. Dalam aktiviti kelab dan persatuan pula, pelajar rajin akan mengambil bahagian aktif dalam mesyuarat, projek dan pertandingan yang dianjurkan. Di IPJ pula, nilai rajin amat dititipberatkan dalam kalangan pelatih guru. Seorang pelatih yang rajin akan berusaha menjadi setiap kuliah menyiapkan tugasan sebelum tarikh akhir, melakukan pembacaan tambahan serta mengambil bahagian aktif dalam program kemasyarakatan dan badan beruniform. Rajin bukan saja bermaksud tekun dalam akademi, tetapi juga bermaksud rajin membantu rakan, rajin mencapai pengalaman, rajin membangunkan diri dari segi sosial dan kepimpinan. Pelatih guru yang rajin akan lebih bersedia untuk mencapai dunia pengurusan sebenar yang menurut bukan saja ilmu, malah komitmen tinggi, kesabaran dan daya tahan dalam mendidik generasi muda. Sikap rajin merupakan kunci utama kejayaan dalam kehidupan secara keseluruhan. Rajin mendorong seseorang untuk sentiasa berusaha memperbaiki diri, mengejar matlamat dengan tekun dan mengatasi segala rintangan dengan tabah. Dalam dunia moden yang penuh cabaran ini, rajin membolehkan seorang menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk berkembang maju dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Dalam konteks dalam IPJ pula, nilai rajin amat penting dalam membentuk pelatih guru yang berilmu, berdedikasi dan berwibawa. Pelatih yang rajin bukan sahaja tekun dan menghadiri kuliah dan menyiapkan tugasan akademik, malah aktif melibatkan diri dalam program kurikulum, projek inovasi pendidikan, seminar serta program kemasyarakatan. Sebagai kesimpulan, nilai rajin merupakan asas penting dalam membentuk individu yang berjaya, berdisiplin dan berwibawa. Rajin menjadikan tugasan lebih mudah dilaksanakan, mempercepatkan pencapaian matlamat serta membina jati diri yang kental, sama ada di sekolah, di dalam masyarakat maupun di IPJ. Rajin adalah nilai yang mesti diamalkan tanpa jemu. Marilah kita semua berazam untuk menanamkan nilai rajin dalam diri kita, kerana dengan rajin tiada impian yang mustahil untuk dicapai. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.